Assalamualaikum dan selamat datang to another episode of Motomaniac. Hari ini aku nak bercerita tentang satu brand rim yang agak legend di kalangan-kalangan orang-orang boso suku dan juga kalangan-kalangan penggemar-penggemar rim-rim Jepun. Iaitu rim apa? Rim Watanabe. Salah satu founder dia akan datang ke event Retro Havoc pada 31st Mei ni 2025 di The Curve Damansara. So, hari ini aku nak cerita kat korang the history of Watanabe rims. Tapi sebelum tu, korang nampak tak aku tengah pakai hoodie apa ni? Yang sangat selesa, sangat lembut, memang cun gila. Embroidery kiri kanan depan belakang semua ada. Yang ini collection mischievous kita orang antara Motomaniac dan juga Biadab. Yes, kalau korang nak beli hoodie ni, korang boleh terus datang ke event Retro Havoc 31st Mei ni di The Curve Damansara. Selain tu, kalau korang nak beli merchandise Motomaniac yang lain-lain, sekarang sebelum korang pergi Retro Havoc, korang boleh terus pergi ke www.motomaniac.store ataupun terus pergi ke TikTok shop kita orang, scroll di situ dan beli terus. Dan akhir sekali, tak dilupakan, kalau korang ada apa-apa masalah bateri, korang boleh terus rogerbatteryku.com. Kita orang ada untuk korang sentiasa 24/7 365 days a year non-stop. Dan kalau korang nak tukar bateri, tukarlah kepada bateri Astra, sebab bateri Astra ni semua budak-budak kereta dah pakai. Memang mantap performance dia. Dan ada banyak dan. Last kali, kalau korang perlukan bantuan roadside assist, towing, kereta korang habis minyak, kereta korang tak boleh start, kereta korang tak boleh buka, tak boleh lock, terkunci, apa semua dan sebagainya, pun korang boleh rogerbatteryku.com, sebab kita ada macam-macam servis yang boleh membantu korang semua di luar sana. So, habislah cerita itu semua. Jom kita dive into the history of Watanabe rims. Jadi pada tahun 1967, company Watanabe telah di-create oleh seorang yang bernama Toshiyuki Watanabe dan company di-create di dalam Japan, obviously. Selain tu, pada awalnya company tu tak fokus on building rims. Dia tak buat rim pun. Company tu punya main focus adalah untuk manufacture dan create racing cars seperti Formula, FJ1300, F3 dan juga FP2000, di mana kereta-kereta ni telah memenang banyak championship races. So macam aku cakap tadi, awal-awal tu memang diorang tak pernah buat dan tak nak buat rim. Diorang memang fokus mainly kepada building race cars untuk menang championship. Tapi pada tahun 1972, di mana Toshi ni dapat perubahan pemikiran sedikit, di mana dia start produce lightweight magnesium wheels khas untuk kegunaan racing, di mana dia menggunakan experience yang dia ada kepada racing dan dia inputkan kepada making rims, lightweight magnesium rims lah, senang cakap, untuk race cars. Lepas saja diorang start buat rim, diorang dikenali ataupun membuat satu rim yang ikonik, iaitu diorang punya 8-spoke rims yang memberi satu benchmark untuk brand Watanabe. Dan selain tu, nak dijadikan cerita, rim ni juga mengambil inspirasi daripada British Mini Light Wheels, di mana dia mengambil konsep suit Japanese vehicles dan juga adapting it to racing cars. Selain tu, target Toshi kepada rims-rims yang dia produce adalah dia mementingkan rim tu menjadi satu rim yang lightweight dan juga durability, supaya rim ni boleh digunakan di dalam racing dan juga street use. Satu sindiket lanun penyeludup durian berjaya ditumpaskan dalam satu kejadian kejar mengejar pagi tadi. Jurucakap polis berkata bot lanun terbabit cuba meloloskan diri ketika ditahan namun mengalami masalah kerosakan. Polis juga berkata mereka ditahan ketika cuba menukar bateri di jeti Selat Melaka. Jangan bergerak! Sekejap bang, sekejap. Bagi dia pasang bateri dulu bang. Nanti nak kejar balik. Saya tak terlibat bang dengan lanun sudut durian ni. Saya datang tukar bateri je bang. Tukar bot punya bateri. Kalau kena pelawut durian sikit tak apa lah kan. Rim-rim Watanabe ni telah menggainkan satu populariti di antara kereta-kereta Japanese classic cars lah, senang cakap. Antaranya adalah kereta Toyota AE86, selain tu adalah Datsun 240Z dan juga Datsun 510, dan tak dilupakan the infamous Nissan Skyline models. Aku tak cakap pasal R32 apa semua tau, 32, 34, 33 tu semua jarang kau tengok pakai Watanabe. Yang aku tengah cakap Skyline ni is R31, Hako dan sebagainya. So korang boleh tengok memang semat kalau
kalau diorang pakai rim Watanabe ni. Lagi-lagi kalau yang 4-spoke gemuk-gemuk tu, memang senang cakap. Selain itu, tadi aku guna selain itu ke seterusnya? Mana je dah. Okay. Seterusnya, rim-rim Watanabe ni juga menjadi satu sinonim di dalam bidang-bidang JDM, Japanese Domestic Market, di mana kereta-kereta banyak JDM ni semua pakai Watanabe kebanyakannya. Lagi-lagi budak-budak Bosozoku apa semua memang dominat pakai Watanabe sebab Watanabe ni memberikan satu racing look. Memang nampak kereta racing tetapi dia still ada that vintage aesthetic punya look. Sebab tu ramai-ramai budak-budak JDM, classic cars, budak Bosozoku semua suka pakai Watanabe. So moving on from that, macam aku cakap tadi, Watanabe ni dia memang ada racing legacy itself. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab Watanabe rims ni was widely used di antara Japanese Touring Racing Championship, di mana diorang menggunakan rim Watanabe ni kepada kereta-kereta racing diorang. Tak kisah apa team pun, kebanyakan team memang mostly semua guna Watanabe sebab dia dikenali sebagai satu rim yang lightweight dan juga tahan durability dia sangat tinggi. Dan juga durability dia sangat tinggi dan dia boleh tahan di dalam racing conditions. Sebagai contoh, Nissan Factory Racing Team, di mana diorang menggunakan rim-rim Watanabe ni kepada kereta-kereta racing diorang dan terus berjaya menang championship yang banyak, dan benda ni lah mengsupportkan Watanabe punya brand ni dalam reputation racing dorang. Jadi kalau korang tanya aku, Zaif, kalau up to this day Watanabe still produce rims ke? Jawapan dia ya, betul. Watanabe still produce rims dan dia still mengikut the traditional way of producing rims supaya dorang dapat uphold dorang punya product value dan juga dia punya quality dan juga dia punya look of that old vintage aesthetic punya rims. Selain tu, Watanabe rims still remain a symbol of retro performance type rims. Jadi kalau korang nak jumpa dengan Watanabe-san dan tim-tim Watanabe, jangan lupa datang ke Retro Havoc 2025 di The Curve Damansara pada 31 hari bulan Mei dari pukul 10 pagi sampai tengah malam. Dah 4 kali dah aku bagi tahu korang pasal event ni dalam video ni saja. So jadi jangan lupa untuk datang, jumpa dia, beli merch kita orang. Cukuplah dari aku hari ini, Zaif Rizal daripada Motomaniac. See you guys in the next episode. Yang baik-baik semua datang daripada Allah dan buruk-buruk semua datang daripada aku. See you guys in the next episode. Papa Roger, ciao.